Video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk connectkan demo trading di QST Mobile. So, anda pergi sahaja login dahulu, anda masukkan particular username, password, anda punya OTP, dan anda connect untuk anda punya account. Dan anda pergi ke bahagian More. Anda pergi ke bahagian More. More, dekat More ni nanti anda tekan saja di bahagian General. Bila anda dah tekan General, anda tekan ke bahagian Order Entry Logout. Di sinilah anda nak swipe daripada Paper Trading Server ataupun QOR. Caranya, anda pergi ke atas ni. Dekat atas ni ada satu drop down button sebenarnya. Anda tekan sahaja di sini. Anda tekan. Nanti anda akan nampak PTS ataupun QOR. QOR ni adalah, anda tekan sahaja QOR. QOR ni adalah untuk live trading server. Let's say anda tekan done. So, anda akan nampak username ada, password ada untuk account apa. So, dekat sinilah untuk anda punya live account. Alright. So, anda boleh tekan connect kalau anda nak connectkan kepada live account. Tapi sekarang ni saya nak connect kepada demo. So, anda pergi tekan je QOR. Anda pergi ke PTS. Anda tekan done. Anda tekan done. Dan di sini anda boleh connect. Anda nak connect at startup pun boleh, tak ada masalah. So, depends kepada anda lah. So, sekarang ni anda tekan connect untuk kita connect ke Paper Trading Server. So, bila kita dah tekan pada connect, dia akan connecting. So, anda tunggulah sekejap. So, sekarang ni kita nak check sama ada dah ke belum. Untuk ke Paper Trading Server, anda pergi ke account info. Anda akan lihat dekat sini dia ada tulis Paper Trading. Paper Trading. So, anda boleh tukar currency. Nak tukar currency apa yang anda nak. Let's say macam saya nak tukar kepada Indonesia ke apa ke kan. Anda boleh tekan lah dekat sini. Nak tukar currency anda. Indonesia rupiah. Malaysia ringgit. Juta-juta tekan Indonesia rupiah. Ni 1 bilion ni. Okay. So, sekarang ni kita nak pergi tengok kepada order entry ya. So, order entry pun anda boleh lihat kat sini on the Paper Trading. So, this one anda boleh ubah lah. Anda boleh ubah. Nak swipe daripada demo ataupun nak swipe kepada real. Daripada demo ke real, real ke demo, ada sama je caranya. Pergi ke more, pergi ke order entry logout. Anda tukar sahaja di sini. Okay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.